Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rosette TV. Ni Rosette seronok sangat, Rosette excited nak share video yang ni. Video ni sebenarnya dah setahun dah Rosette simpan. Jadi Rosette edit dan Rosette kongsikan dekat sahabat dalam YouTube ni. Memang ngam-ngam setahun sebabnya diambil pada tahun lepas, 15 hari bulan 6 2025. Kawan-kawan Rosette buat surprise meraihkan Rosette yang akan berkahwin lagi seminggu time tu. Sebab Rosette kahwin 21 hari bulan 6 2025. Rosette kahwin pun nak setahun dah. Yang majlis ni pun nak setahun dah. Jadi Rosette kongsikan ini momen-momen Rosette nak menuju ke hari perkahwinan. Terima kasih kawan-kawan sebab korang celebrate aku. I love you. And then harap sahabat semua enjoy dengan video ni. Sahabat, jangan lupa dapatkan koleksi-koleksi pisau dari Rosette. Cara yang dapatkannya boleh tengok dekat description, ada link website ataupun boleh dapatkan di kiri video ini. Terima kasih anda dapatkan. Jom kita masak. Kita buat surprise bride to be. Oh, thank you. Nak peluk dulu. Sini korang. Sini. Oh, video belakang. Ya, Amin. Tak boleh. Okey, dari kau kan? Tak. Macam dia. Aku kan. Ni cuba juga. Tapi jaga kat Amin. Ini lagi. Assalamualaikum. Hari ni hari Ahad. Rosette nak kahwin lagi 5 hari. Hari Sabtu ni nikah. Tengoklah apa kawan-kawan saya buat. Tengok tu. Ini Kaya. Kaya itu. Okey. Ini Aira. Aira itu. Saya Aira. Dan ini sini kejap. Ini dulu. Mana nama awak? Situ. Itu Lidali dan ini. Thank you korang. Love. Ella dapat sikit. Harap kau suka. Terima kasih. Aku appreciate sangat. Aku happy. Aku nak korang ada dekat hari bahagia aku. Tapi jangan nak bagi Aku nak nangis tu. Tu lagu yang peranan. Terima kasih. Thank you. A week before dia jadi wife. Kita orang Zat dah kahwin 2 orang anak. Ini nombor 2. Nanti kita tunggu siapa next. InsyaAllah ya. Cincin dia jadi tambah. I'm single by the way. Jaga. Available, okay? Saya doakan semua. Ini tak payahlah, ini dah dapat jodoh yang baik dah. Berdua ni bakal jumpa. Ni dah jumpa dah orang yang tepat. Ni dah jumpa dah. Okey. Untuk Aira, aku doa ikhlas kau dapat orang yang tepat di waktu yang tepat, yang mencintai kau, yang terima semua tentang kau. Amin. Peluk. Thank you Rosette. Tanya tau. Semoga semuanya dipermudahkan. Amin.
hari je lagi. Saya nervous. Tapi orang cakap saya tak nervous. Biasalah itu. Maaflah saya tidak. Tak apa. Saya seronok. Sebab saya dah cover 8 tahun setengah. Finally. Nervous tak? Nervous ada sikit. Mungkin sebab sekarang tengah busy buat preparation. Nanti mungkin 2-3 hari dah settle semua. Dah pick up hantaran tu semua mungkin akan deg-deg. Pakai inai nanti kot nanti. Malam berinai nanti barulah rasa Nanti debarannya. dah pakai inai dah. Cantik kan Rosette? Rosette pakai fully white hari ni. Ya. Yeah. Cantik kan? Itu custom sendiri Kita orang custom. Ada nama setiap pakai. Semua buat. Ya. Cuba nampak Ami buat tu. Bagi ada. Nampak kan dia? Nampak. Okey tak? Ya, kawan-kawan tak ada lah. Dah. Ya. Amin dah boleh belajar dah Min. Cara-cara buat macam ni. Ke korang nak tengok menu dekat situ ke nak tengok menu kat sini? Kita ni pula nampak sikit. Comel berdoa. Semua pink. Kau orang je putih. Bagi tahu nak apa. Okey. Okay, macam mana Hai, perasaan nama anda? saya Rozana. Saya nak kahwin. Bride to be, Rosette. Titiknya. Apa? Okey, macam mana korang plan ni? Sebab kat kenduri ke apa? Blender. Belanda. Last minute. Last minute. Oh. Biasalah last minute baru jadi. Kumpulan saya memang terkenal dengan last minute. Kita ganti dulu ya. Ini pun datang dari jauh dari Ipoh datang. Saya nangis saya Sampai jadi plan ni. Cantik sangat-sangat. Thank you korang. Semoga korang mendapat tempat di syurga yang tertinggi. Amin. Kau juga. Amin. Menjadi pengantin terbaik. Pengantin terbaik. Jadi memudahkan lagi seminggu kan? Amin. Seminggu hari ni Ahad kan? Weh. Lagi 5 hari lah. Sabtu nikah. Sekarang kita nak order makan. Kita buat petang. Nasib baik. Saya betul kat tengok. Comel lah saya. Ni dah. Lagi Amin belum nampak macam mana weh? Apa? Laporan tadi? Yeah. Tak, tadi pendidikan. Ni weh. Nanti nampak dia tak? Zakir belakang sikit weh tak? Ataupun cakap aku buat angle. Mana? Angle kau ke? Semoga semuanya dipermudahkan. Marilah kita makan dulu. Oh, makanan kita. Oh, makanan kita kat sini Kita sampai lupa yang kita ada makanan. Ambil kursi dulu. Jom makan. Okey. Buka. Jangan sangat-sangat gigi yang dicapai. Buka. Ambil handphone ni. Dah ke letak atas meja? Letak dah. Okey, buka. Dah. Aku first time buka sebenarnya. Weh. Bridesmaid. Aira pula. Kejap. Ada main ni. Saya Azina. Lepas tu, lepas
Lepas tu kau record lah nanti kan. Will you be my bridesmaid tu kita orang jawab. Okay. Mana betul? Belum.